kecilkan. Jadi kita boleh check lah betul tak betul berdasarkan nisbah yang diberi. Nisbah yang diberi ni 3, nisbah 4. Okey, nombor dekat belakang dan tadi adalah besar, nombor dekat depan kecil. Betul lah pengecilan kan? Bedah betul pengecilan. Kemudian kita nak lukis. Sebelum tu kita kena tentukan pusat pengecilan ataupun pusat pancaran lah. Selalunya kita ambil yang mudah kita nak buat lah kan. Selalu orang ambil dekat bahagian bawah, belah kiri pula tu kan. Okey, jadi kita ambil A lah. Kita akan ambil A sebagai kita punya pusat pancaran ataupun pusat pengecilan. Dan dah nama ni sebuah sisi, dah A dengan pusat, jadi ada dua sisi yang berkaitan dengan A. Ada AB, ada AE. Jadi kita ambil dekat bawah lah AE, sisi tersebut. Jadi kita buat garisan condong lah dekat A. Buat saja satu garisan condong. Kemudian kita akan buat nisbah dia 3 ke 4. Okey, kita ambil nombor yang paling besar lah 4. Kita buat 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian yang ni kita tengok 3 ni sebab 4 3 ni sebab 4. Jadi yang belakang ni saiz asal objek. Jadi 4 sambung dengan E. 4 kita gariskan E. Dan kemudian kita kena buat garisan selari. Okey, garisan selari yang mana? Kita nak selarikan ke nombor berapa? Nombor 3. Jadi letak ikutlah kedudukan. Macam ni contoh saya pegang macam ni. Pegang kat bawah pun boleh. Dan letak tu, letak sebelah kanan ni untuk tampung dia. Kemudian kita tolak ke nombor 3. Okey. Okey. Tolak ke nombor 3. Okey. Jadi bila kita dah selarikan sampai dekat sini, ini adalah E prime ataupun E tanda lah. Dia saja abuh nama Raja 4 bagi gambar ni. Okey. Jadi kita dah dapat kedudukan E yang baru. Nampaklah dia kecil lah asal dekat luar. Yang saya asal kemudian yang saya baru dah dikecilkan masuk dalam sikit kedudukan E. Jadi untuk dapatkan kedudukan baru bagi bucu-bucu yang lain, kita kena buat garisan pancaran. Garisan pancaran tu dari A, B, A sampai C. Garisan pancaran daripada pusat pancaran ataupun pusat pengecilan. Dalam kes soalan ni lah kita buat pengecilan. Jadi kita buat garisan pancaran. Ke semua bucu yang terlibat. B ni tak nampak lah, kalau kita buat pun boleh juga. Buat sini lah. Okey, yang ni yang kena aktif lah. Okey, kita guna selarikan garisan. Kita letak pada dia punya kedudukan garisan gambar rajah yang asal. Yang contoh ni adalah DE. Kita tolak dia sampai kena kedudukan E prime yang baru dekat bawah tu. Dan kita buat garisan yang okay. Jadi kat sini adalah kedudukan D yang barulah, D prime. Betul tak? Lepas tu yang ni pula CD. CD letak ikut kedudukan CD yang baru. Okey, kita ikut. Letak ni dulu bagi nampak bersama. Kemudian baru letak bawah dia. Okey. Bila dah sama baru tolak. Okey, kena kat situ, baru angkat ni. Gariskanlah. Okey. Jadi ni saya garis sampai hujung pula. Kita jangan berhenti kat situ aja. Tak apalah.
jadi dapatlah kedudukan C yang baru dekat sini lah, C prime. Kalau kamu tengok dah, kedudukan bucu yang baru mesti pada garisan pancaran. Jadi ini adalah C, D. Bukan sampai hujung dah, sampai sini saja C dia, C yang baru. Okey. Kedudukan bucu yang baru mesti juga pada garisan pancaran, di atas garisan pancaran lah. Dan kemudian yang last sekali CB ya. CB, BC ni situ sama, tolak sampai kena kedudukan C yang baru. Okay. Ni adalah B prime. Jangan lupa, ni adalah soalan, garisan asal soalan, kita garis lah. Dan A sampai B prime. Nak buat lah. Ini baru dapatlah bentuk gambar rajah dia. Jangan lupa juga dekat garisan bawah AE ni. Ni pun kena garis juga. AE prime lah. Kalau tak garis maksudnya kita tak dapat lagi kedudukan garisan yang baru. Walaupun di atas garisan soalan.